Assalamualaikum guys, apa khabar? Terima kasih kerana masih lagi sokong Fadli TV. So dalam video kali ini, sebenarnya video ni aku nak buat untuk sembang dalam kereta tau. Tapi memandangkan kereta tak ada kan. So kita buat dekat rumah je lah. So basically ini kita nak borak santai. At the same time, aku tak nak terlalu santai sangat. Sebab apa? Aku nak ada benda yang korang boleh bawa balik lepas korang tengok video aku ni. So, dalam video kali ni, aku nak share berkenaan dengan tips di mana aku nak kongsi tips untuk MMA striking. So, untuk pengetahuan korang, striking ni dia tak sama tau macam kickboxing ataupun muay thai ataupun boxing. Dia ada benda-benda macam tu, tetapi dia ada perbezaan dia sedikit. Contohlah kalau korang ni datang daripada muay thai ataupun kickboxing dan sebagainya, korang kena tune sikit korang punya striking tu supaya benda tu boleh masuk dekat dalam MMA. Sebab bila kita sebut pasal MMA, dia bukan hanya ada tumbuk, tendang, lutut, siku saja. Dia ada takedown, dia ada clinching, dan clinching dia tu bukannya macam clinching Muay Thai. Dia clinching dia lebih kepada clinching MMA, macam wrestling punya clinching. So, jom aku bawa korang, kita pergi ke tips yang pertama. So, dalam tips yang pertama, apa aku nak share adalah dalam MMA striking, memandangkan korang ni pakai glove kecil, dia tak sama macam boxing ataupun Muay Thai dan sebagainya. Korang pakai glove kecil tau. Jadi, dari segi defensif, korang kena banyakkan movement dan head movement. Defensif macam parry, ataupun macam pull back, slip. Benda tu yang korang kena fokus lebih. Tapi defend macam high guard, long guard, bukan kata tak boleh, tapi dia tak berapa efektif kat dalam MMA. Bukan saja sebab tumbukan tu boleh masuk sebab pakai glove kecil kan. Malahan senang untuk orang set up takedown dan clinching dan sebagainya. Because as a striker, korang kena faham tau, korang tak nak berada di bawah, korang kena main sentiasa dalam keadaan berdiri ataupun striking stance. Korang tak nak sampai orang bawa korang turun ke lantai kerana benda tu akan menyusahkan korang di kemudian hari nanti. Okey, jom kita teruskan dengan tips yang kedua. Dalam MMA striking, korang punya striking tu tak semestinya kena kuat. Korang cukup sekadar sentuh. Kalau dah sentuh pun dah cukup dah untuk bagi damage. Memandangkan glove tu kecil kan. Jadi bila glove kecil ni dia senang nak masuk tau. Tumbukan tu senang nak masuk. Tendangan tu senang nak kena. Compare dengan pakai glove besar. Jadi korang tak perlu blast all out sentiasa dalam setiap tumbukan. Mungkin 1-2 tumbukan boleh. And then selebihnya tu semua banyak sentuh. Dan perlu diingat punya conditioning iaitu perlawanan MMA ni walaupun 3 minit 3 round untuk amatur, tapi untuk profesional 5 minit 3 round. Jadi perlawanan dia lama tetapi pace dia sangat-sangat laju. Jadi kalau korang buang tenaga dengan menggunakan tumbukan-tumbukan yang kuat, korang gunakan serangan-serangan yang lebih powerful, benda memakan korang punya cardio. Okey, kita sekarang berada di tips yang ketiga. Bila korang fight MMA, keep on moving. Gerak ke kiri, ke kanan. Korang jangan statik satu tempat je, jalan ke depan je ataupun jalan ke belakang je, jalan ke kiri, ke kanan. Tak. Korang kena ke kiri, ke kanan, depan, belakang, switch stand. Kalau tak boleh tak apa. Tapi asalkan jangan berdiri setempat. Sebab kalau korang berdiri dan jalan ke depan macam most of Muay Thai fighter punya gaya lawan, benda tu tak berapa sesuai bila ada involve dengan clinching dan juga wrestling. Sebab dalam keadaan macam tu, untuk seorang grapplers buat takedown, dia perlukan objek yang statik. Tapi kalau objek tu bergerak kiri kanan, susah untuk dia takedown. Jadi korang kena bear in mind bahawasanya footwork korang tu mainkan peranan-peranan yang sangat-sangat besar dekat dalam MMA. Korang boleh refer fighter-fighter macam TJ Dillashaw, Mighty Mouse, diorang ni mempunyai pergerakan yang lincah. Jadi cuba follow fighter-fighter yang macam tu kalau korang nak jadi bagus dalam striking in MMA. Untuk tips yang seterusnya, bila korang dalam striking MMA, make sure always jaga distance. Korang kena faham betul-betul macam mana distance dalam MMA ni berlaku. Distance dalam MMA ni dia ada 3 tau. Aku boleh bagi kategorikan sebagai 3 distance lah. Satu is a clinching distance. Aku panggil distance ni distance kosong. So kalau korang masuk distance kosong ni, korang boleh clinching, lutut,
And then boleh take down. Then kita ada distance 2. Distance 2 ni di mana striking distance lah. Boleh tumbuk tendang semua. Itu adalah distance di mana striking korang boleh function. Dan seterusnya adalah distance yang ketiga, di mana dalam distance yang ketiga ni ianya lebih safe area, di mana korang boleh bergerak ke kiri ke kanan, boleh tengok peluang, mencari peluang, korang boleh nampak, baca pergerakan opponent korang macam mana. Jadi korang kena faham distance tersebut. Kalau korang nak aku ajar benda-benda macam ni, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Aku boleh buat satu video khas untuk belajar benda yang aku cakap ni. Untuk tips seterusnya adalah timing. Okey, sebenarnya timing ni aku boleh katakan setiap martial art dia ada timing dia masing-masing lah. Cumanya dalam MMA kita kena lebih banyak lagi benda yang kita nak time kan. Kerana dekat dalam MMA serangan dia bukan datang dari sudut tumbukan dan tendangan saja. Serangan dia akan datang dalam sudut wrestling, bawah, atas. Kadang kalau korang perasan, ada yang fighter MMA yang dia punya striking dia tak berapa bagus. Dia lebih bergantung kepada grappling dia. Jadi striking dia agak liar, agak huru-hara sedikit. Korang kena tahu untuk timing dia. Kerana setiap fighter dia ada corak perlawanan yang berbeza. Dan dalam MMA, dia tak ada satu style yang sama. Kalau korang perasan, dekat dalam sukan lain kan, macam boxing ke ataupun Muay Thai, diorang memang ada fix punya style. Kalau ada perubahan pun sikit-sikit je. Tapi dalam MMA, perubahan dia terlalu besar. Jadi korang kena faham timing dan korang kena faham apa yang opponent korang tu nak buat dan macam mana korang nak baca pergerakan tu. Bila korang lawan, korang perlu ambil masa tak lama. Maksimum mungkin 10 saat ataupun 15 saat untuk dapat agak-agak apa yang opponent korang akan buat. Aku rasa cukup sekadar ni dulu untuk aku sharekan tips dalam MMA striking. Aku akan share lebih banyak tips dalam video-video akan datang. Cuma sebenarnya dalam MMA secara keseluruhannya, kita banyak bermain dengan basic-basic yang dikombinasikan. Tak perlu pandai semua sekalipun. Cukup sekadar mana yang perlu dekat dalam MMA saja. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe YouTube aku dan cuba korang tulis dekat ruangan komen untuk next video, untuk next tips, korang nak tahu pasal apa lagi. Mungkin common mistake masa sparring ataupun cara nak improve striking korang. Korang tulis je dekat ruangan komen. Sehingga jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye.